Dalam bisnes ni dia datang macam mana? Nombor satu, business is people. So people first. Okay. Comes business. Jadi apa pun niat kita, nombor satu, jaga hubungan yang baik between manusia dengan manusia. That's all. Business will come. Oh, so tak salah lah kalau orang datang nak join BGB, sebenarnya Just for doing business. just for doing business. Tak salah ada masalah lah. Tak ada masalah Cuma kalau skill business tu tak berapa kuat, dan apabila orang tahu niat kita untuk buat business, automatically you are not good businessman. Betul, power. Good. Betul. So macam mana pun bisnes mestilah kena ada networking yang bagus. Networking yang bagus ni datang daripada keselesaan. Dalam BGB ada banyak orang yang bagus-bagus dalam bisnes, tapi tak pernah dengar lagi kat telinga, tiba-tiba datang, dia nak jual barang ke, dia nak jual kereta ke, dia nak jual insurans ke, tak pernah lagi. If you are comfortable with that person, try one to one lah dengan orang tu. Mana tahu ada rezeki, you ada rezeki lagi bagus untuk you. Maknanya BGB dah buat something, tempat ataupun satu platform yang you boleh buat duit. It's healthy.